pergi mana? Penang. Belum. Kita nak pergi Penang. Alright. Let's jump. Kita singgah breakfast dahulu. Oh, jom. Let's go. Next destination. Okay, kita akan visit ke Bertang. Kita sudah sampai. Tadi lepas check bag. Sekarang kita baru nak masuk. Oh, yang ni kedai-kedai dia orang. Oh, macam itu. Jom change room dengan tengok locker kat mana. Cute. Boleh QR lah. Tak ada, boleh. Cash pun boleh. Cash boleh, QR pun boleh. Bawa ambil apa? Sambil orang ke? Tak, Mami. Oh, bagus. Kita letak barang-barang kita dekat sini. And then bolehlah view dekat sini. So actually kat sini yang ni open tau. Kat sini open. Cuba kalau letak barang-barang kat sini semua atas tanggungjawab sendirilah. Dia ada satu tempat kalau nak stay, dia ada macam bilik cabana tu, tapi kena bayar 300 ringgit per hari Aisyah, naik kerosong Jom. Dia tak ngomong. So ada budak nak naik Budak kecil dan budak besar. So kita nak try naik yang ini, okay? Tapi make sure ketinggian 1.2 meter Nasib baik budak ni lepas. Dia dah nervous lah, tak lepas ni. Tapi jenuh lah, satu ride yang best-best ni berapa? Kena menapak Aduh, menang mak nak. Tak ada lift lah. Memang tak ada lift
Angkat dengan. Peluk kaki mami. Woo! Oh, steady. Alright. Woo! Wow! Apa ni? Gila laju. Orang dah punya masa. Scary. Nampaknya dia remote bang. Okay, mama, yahoo! Say hi crew. Hi crew. Hi crew. Mana crew kita? Let's go. Masuk Lazy River. Let's go. Okay. Al-Nahr journey. Lazy people. Rasa dia macam aman seperti Lazy River. Wow, geng-geng kita semua dekat Lazy River. dia itu dah lagu-lagu. Wow, laju. Wow, laju. Sebab Daisy apa dah nama itu? Tolong. Nanti nak datang. Kita launch di sini. Baru main berapa sikit je tapi dah penat benar muka. Berbelak Launch. Lunch. Mainnya 2-3 je, makan lapar dah kan? Kenapa? Aku nak ajak main keluar saja. Nanti lah. Lunch. Lagi nak minta tolong. Ada pokok. Kita naik apa? Oh ya je. Dia okey kalau tak ada Lampung dah. Di sini
bising kaki sakit. Mami nampak wajah. Weh, tinggi weh, nenek. Ni nanti memang Wah, ya Allah. memang tolong ambil guys sini boleh. Mami stuck. Mami stuck. Mami stuck. Dah. Wow. Tengok antara Mak Ngah dengan Abang Aish. Apa paling lagi? Mak Ngah mendahului. Apa abang sangkut kat atas sana. Laju Mak Ngah. Tengok apa masih depan. Tak juga. Kita dah change baju. Nak check in. Hotel lah pula. Kepenatan. Pukul 12 besok. Saya akan lawan ni. Wah. Wow, muka kepenatan. Kita nak pergi bilik. Tapi tak payah belah sana kan? Dia meminta saya. Kau belah mana? Sekejap, ni 2006. Kita cari 2003. Awal nanti dia letak satu tak silap ah. This one 3. Kau dah dekat lah. Sejuk. Happy honeymoon. So kita dah bawa mak abah. Sekarang kita nak pergi ke bilik kita pula. Kat sini. Kita berada tu. Wow. Okay. Hai. Wah, so cantik. Kita punya view adalah wah. Tempat kita mandi tadi. Inilah kita. Right. So Tadi pergi makan. ya, tempat kita makan tadi. Okay. Ini toilet. Okay. Alright. So nice. Happy holiday.
Happy birthday to Rana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Betul. Bisa jadi background. Jadi background. Yay! Oh, dah foto. Nak. Yeay. Lagi. Tu seorang ada piring kan itu kan. Dah jadi lagi. Lagi. Morning. View kita. Jadi kalau kat sini, ini adalah Lazy River yang kita lalu semalam. Okay. Masuk situ. Itu yang kita naik semalam tu. Masak basuh. So kita on the way nak pergi makan pagi. Meriah ya hari ni. Macam ramai je kat lobby. Goreng, mixed veggie. Never. Tofu. Roti canai. Ada pau. Lempeng, wow, serabai. Ada ketupat. Wow. Itu bubur. Hijau. Oh, nasi lemak. Mak Mek nasi kerabu. Oh, ini cereal dessert part. Oh, abang ambil telur. Nak? Nak? Egg station. Ambil je lah. Wow. Mushroom. Aboy lah. Udah itu dah masa pun macam aku dia nak bagi. PT. Ini gym. Dah dengar sini punya. Ini swimming pool. Ini swimming pool ke? Yang berlansir. Jom ke sana. Tapi Bilal buat. Dia dekat mana? Jadi kita ke swimming pool. Kalau tengok ni teringat Aman dia yang ada tempat dia lepak. Tak, lain. Abang ni dia macam Balinese style. Dia ni macam Moroccan. Dia ni Moroccan style, macam Arabic style, macam tu. Ni. Sini. Tu tu. Oh, style.
Letak gambar dulu. Ini snooker room. Alamak, tak nampak. Ni snooker room, game room. Okay, ni ada game room untuk kanak-kanak. Pukul 10. Ni tak buka lagi. Pukul 10. Oh, and check out. Finish. Thank you Tuan Rumah. Thank you Aunty. Oh ni homemade semua. Kelas tu oh. Wow. Mak kan dapat person tak? Bye bye. Thank you. Hai. So hari ni kita pagi di Sungai Petani. Kita tidur dekat homestay Sungai Petani. Homestay kolam, ada 5 bilik and ada beberapa facilities yang okay, not bad. Seronok. Eddie mula bermimpi tentang sambutan akhir. Ya, lepas check out, kita plan tengah hari ni nak makan mi udang sebab favourite abang. Kita dekat tepi laut. Tempat kita makan mi udang betul-betul dekat tepi laut. Ya. Cantik. Ada orang menjala ikan. Lalu tu apa? Dah pakai. Tu kan? Dia lempar. Lepas tu nanti dia tengok kalau ada ikan. Dia ambil lah. Masuk, ambil masuk. Bawakan ni balik sana. Oh, mi udang special. Amplang. Makan apa? Amplang. Ada orang allergic dah. Kik mak, kik. Oh, kik standby makan ubat. Amat allergic kat lah. Yeah.
Paint kereta